Okey, ini step by step macam mana nak buat sistem booking lah. Okey, jadi tekan AI, tekan code for me. Okey, lepas tu ni korang boleh pause kalau laju sangat. Ada dua bahagian admin apa semua. Okey, nampak aku buat satu, korang boleh pause. Okey, lepas tu bagi dia coding. Okey, bagi dia run. Okey, dah siap. Sekarang ni kita nak kena try dulu. Okey, first letak nama penuh dulu. Lepas tu nombor telefon. Lepas tu pilih package lah. Okey, yang ni boleh lah ikut korang kan, package macam mana korang nak susun. Okey, lepas itu kemudian kita start untuk pilih tarikh lah. Okey, pilih tarikh berapa. Lepas tu kita pilih slot masa. Yalah, 4 jam tu mana kan. Okey, lepas tu kita akan tekan pause sekarang. Okey, bila dah berjaya, kita dekat sini aku ada buat ni admin panel. Sebab dalam prompt tadi aku ada lebuh kan, ada ID dengan password. Jadi kita try masuk dulu ID dengan password dia, admin 123. Waktu ni aku tersilap sikit, aku delete sikit. Okey, nak masuk, ada dah history. Jadi macam ni lah. Okey, cuma benda ni tak masuk ke dalam Google Data Sheet lagi. Sebab apa? Sebab dia tak ada database lagi. Cuma dia agak panjang. Jadi aku cadangkan untuk beli aku punya kelas. Memang one off je, tekan kat link tree tu. Okey, bahagian sini. Okey, lepas tu boleh lah beli dan selamat mencuba.